Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair. Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan keizinan dan taufik daripada Allah kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu siri kuliah bulanan. Kita menggunakan Bahrul Madhi juzuk yang ke-19 di Masjid Jelutong ini. Bab yang kelima, kita telah sampai kepada bab yang kelima, babu ma jaa fi dhihabil ilmi. Kita sedang membicarakan tentang kelebihan ilmu dan adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu. Dan insya-Allah nanti ada kesempatan kita akan tengok di belakang sikit berkenaan dengan bab salam, bab izin dan sebagainya. Ada tabung soalan yang diedarkan, sekiranya tuan-tuan ada soalan, sila tulis soalan dalam bekas yang diedarkan tu, dan sambil-sambil edarkan tabung anak yatim yang warna hijau tu. Dan insya-Allah ada soalan tulis dan insya-Allah kita akan jawab pada akhir program kita insya-Allah. Dia kata bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas kehilangan ilmu agama. Dia nak cerita kata ilmu agama ni akhir zaman Allah akan cabut. Hadis ni hadis yang masyhur, diriwayatkan oleh ashabus sunan. Imam Bukhari riwayat, Imam Muslim riwayat, Imam Tirmizi riwayat, boleh kata hampir kebanyakan ulama hadis meriwayatkan, dan status hadis ini adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan, dia kata an Abdullah bin Amr bin al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an. Betul tak tempat saya baca dengan dalam kitab tuan-tuan? Betul ya? Memang betul ya? Ada lipat-lipat apa semua betul sama? Betul? Kah macam bab yang selepas ni? Dah betul ya? Okey. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nasi. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yatruk 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin al-As, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah tiada mengambil ilmu itu dengan cabut, yang mencabut dia daripada orang-orang tu maksudnya daripada dada orang alim. Allah takkan cabut ilmu. Riwayat yang lain, Allah takkan cabut ilmu daripada dada para alim ulama. Tiba-tiba ya tuan-tuan tengok dia ni sikit punya alim ulama, tiba-tiba yang alim ulama semua jadi bodoh, terus dia tak reti nak mengajar, terus jadi sengap, hilang terus. Tak ada jadi gitu. Kecuali dia pergi accident ke apa ke, dia terantuk kepala, tu lain cerita lah. Saja-saja dia duduk rumah, bangun-bangun tidur, semua ustaz-ustaz yang ada Pulau Pinang semua jadi gila. Tak ada. Allah Ta'ala tak buat lagu tu dalam dunia ni, tak pernah ada, sejarah tak pernah ada. Tapi Allah dalam hadis ni Nabi kata Allah takkan cabut ilmu daripada dada para alim ulama, dan tetapi mengambil ia Allah akan ilmu itu dengan mematikan ulama. Nah, Allah cabut ilmu dengan Allah bagi mati ulama. Allah bagi mati ulama. Ada dua makna ulama kata. Pertama, matinya ulama itu dengan memang mati sungguh. Memang mati sungguh ulama tu. Tengok di negeri kita, biar tutup rumah tak ada. Belen pun ada lah Datuk Syekh Abdullah Bukhari. Allah yarham Ustaz Ahmad Bajunaid, Syekh Husin Rafi', tak siapa lagi, Ustaz Usuk Rawana. Banyak lagi tutup guru yang ada dalam Pulau Pinang. Satu ketika dulu Pulau Pinang ni terkenal dengan pusat ilmu dan melahirkan tokoh-tokoh agama. Dulu. Lah ni Pulau Pinang tempat cari makan lah. Lah ni Pulau Pinang, dia panggil bahasa Pulau Pinang. Saya cakap bahasa Pulau Pinang senang, takut tuan-tuan tak faham. Pulau Pinang adalah tempat menteka darah. Yang tu ya. Tempat nak cari duit, nak menteka darah, tempat hiburan, tempat nak seronok, syurga dunia, yang tu Pulau Pinang. Dia bukan lagi jadi tempat
Tapi baguslah sekarang ni kita ada banyak tahfiz. Sekolah-sekolah agama duk hidup balik. Kita pun sedang duk tubuh satu pondok pesantren besar dalam Pulau Pinang. Kita nak buat, nak hidup balik, nak tahan tradisi. Rupanya Pulau Pinang ni dengan gelaran dia Al-Filfilani tu, ulama dulu-dulu ni ramai, baik seberang perai, baik dalam pulau. Dan ni dalam Pulau Pinang, terutamanya dalam pulau, ulama dah tak banyak. Yang ada pun mamak yang ramai. Sekali dengan saya, betul tak? Mana pergi ulama? Mati. Sama ada dia mati sungguh dan tak ada generasi pelapis, ataupun ulama tu ada tapi ulama tu tak boleh bercakap benda kebenaran. Bila dia cakap, dia akan diambil tindakan. Maka akhirnya dia tak boleh cakap. Semua punca pasal apa? Pasal tak ada ulama. Pasal apa tak ada ulama? Tengok Nabi kita apa sambung hadis ni. Hatta idza lam yatruk aliman, sehingga apabila tak ada dah orang alim dalam satu-satu tempat, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia memilih pemimpin-pemimpin di kalangan orang jahil. Pemimpin tak kira lah pemimpin apa pun, pemimpin dalam rumah, suami jahil, bodoh. Jahil dengan bodoh sama, mau bunyi kasar sikit ya bunyi bodoh. Kalau nak sikit lagi kasar, bodoh. Itu ada sabdunya Ustaz Azhar Idrus. Bodoh, ada sabdu 2 kali bodoh. Betul tak? Pemimpin yang duk memimpin, minta maaf, saya tak kata di masjid ni, saya tak kata di sini. Di mana-mana tempat lah secara umum, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam satu-satu macam taman ke, pemimpin karya ke, pemimpin YB ke satu-satu kawasan, satu-satu daerah parlimen ke, pemimpin di peringkat negeri ke, pemimpin di peringkat pusat. Bila ni bodoh habis. Manusia akan memilih, bila tak ada orang alim, manusia akan pilih pemimpin di kalangan orang jahil. Lalu jadi apa? Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Orang pun tanyalah, ada ulama pun tak ada. Nak tanya siapa lagi? Hak daripada jumpa hari-hari adalah pemimpin. Jumpa tanyalah kat pemimpin. Datuk, Tan Tintun, ni apa nak buat? Tan Tintun ni pun apa? Buatlah macam ni. Dia pun sesat, dia bagi sesat orang lain. Ini peringatan hadis sahih daripada Nabi SAW. Saya tak kata semua pemimpin adalah sesat. Tuan-tuan kena faham, ni hadis. Saya tak kata semua pemimpin adalah sesat. Tetapi ada pemimpin yang akan membimbing manusia ke arah kesesatan. Apabila tak ada ulama, ulama tak dijadikan panduan. Ulama ada apa semua kira nak cakap, tak boleh cakap lagi, aku tak boleh cari makan. Ini aku tak boleh cakap, lagi aku cakap kalau habis. Kalau aku cakap, yalah susah. Kita boleh bercakap, tapi kadang-kadang ada medan dia. Kalau zaman sekarang ada medan dia. Ada medan yang apabila kita bercakap, yang tu tak salah. Tapi bila kita duduk dalam masjid, kadang-kadang kita cakap, akan ada orang kata setuju, tak setuju, dia akhirnya bergaduh. Maka kita tak mau cari pasal, cukuplah kita bagi tahu satu pembukaan, tolonglah insaf, tepuk dada, tanya iman. Ya Allah, habis. Saya nak bagi tahu macam ni ya. Kita duduk dalam satu negeri yang ulama tak banyak, yang orang faham agama tak banyak. Si bila ada kawan-kawan kita keluar jemaah tabligh ke apa, ke duk main masjid, main mengaji, main kuliah macam tuan-tuan, okeylah. Ada jugalah daripada tak ada langsung. Tapi tak cukup tuan-tuan dengan peratus yang ada penduduk dalam pulau. Tak cukup. Dahlah kita tak sampai pula 10% dalam pulau. Lepas tu yang dalam pulau ni pula berapa orang yang semayang. Dalam pulau ni pula yang semayang berapa orang yang betul-betul faham agama. Sila-sila 1% pun, suku peratus pun tak sampai. Allahu Akbar. Rakyat Malaysia yang berjumlah 3 kajian, saya pernah sebut sebelum ni. Rakyat Malaysia yang berjumlah hampir 30 juta, yang semayang saja, yang betul-betul semayang 5 waktu, lebih kurang 1 juta. Tolak pi kapiak apa lebih kurang dalam 10 juta, baki lebih kurang dalam 20 juta rakyat Malaysia beragama Islam. Hanya lebih kurang lah, mungkin tak sampai 1 juta yang semayang. Yang semayang 5 waktu. Yang semayang 15%. Kira ni mat? 30 juta bahagi 100 kali 15. Oh tu kira senang kira. 30 juta apa kosong? 30 juta bahagi 100
Sila. Tak boleh. 30 juta bahagi 100 kali 60. Ha? 18 juta. Yang beragama Islam 18 juta dalam Malaysia. 18 juta tu bahagi 100 kali 15. 2.7 juta. 2.7 juta bahagi 3. Ha? 900,000, tak sampai sejuta. 15% lebih kurang 2.7 juta. Rakyat Malaysia yang semayang, ni kajian dibuat di Malaysia terkini, 2.7 juta lebih kurang tu kalau kita kira 30 juta yang semayang, termasuk semayang Jumaat seminggu sekali, termasuk semayang raya setahun sekali, setahun 2 kali, termasuk semayang tarawih, semayang Isya tak semayang, semua sekali ada 2.7 juta. Betul-betul semayang 5 waktu tak tinggal. Ini kajian. Buat semayang 5 waktu tak tinggal, tak sampai 1 juta, lebih kurang 900,000. Baca api lebih kurang, silap apa lebih kurang 1 juta. 1 juta saja daripada 30 juta rakyat Malaysia. Hanya 1 juta saja semayang 5 waktu. Yang lain macam biskut, saat ada, saat tak ada. Sebab itulah Allah bagi bala. Tak apalah, memang padan lah Tuhan bagi bala macam-macam kat Malaysia. Pemimpin lagu pemimpin, masyarakat lagu masyarakat, manusia lagu manusia, macam-macam tu ada kan. Ni Allah bagi ujian macam-macam suruh manusia sedar balik. Tapi itulah, ini sebagai satu peringatan. Ilmu akan hilang di akhir zaman. Ni pula nak masuk pula pemilihan masjid qaryah ni bulan 1, bulan 2, bulan 2, bulan 3. Ni adalah 2-3 bulan masjid-masjid dalam Pulau Pinang akan buat mesyuarat qaryah dan akan buat lantikan jawatan kuasa masjid. Akan ada yang naik, akan ada yang turun. Dan saya dengar di telinga saya, ada setengah-setengah masjid depa dah rancang siap, depa nak bawa geng depa nak mai, depa dah daftar dah sebagai anak karya, depa nak mai, depa nak berjatuh jawatan kuasa yang duk ada, depa nak naik yang baru, depa dah ikrar siap-siap. Kalau kami naik nombor 1 kuliah semua stop. Perangai cukup setan tu. Inilah setan gondol, saya nak berbual apa lagi punya bahasa. Inilah setan paling jelas dalam dunia. Pasal apa nak buang kuliah? Pasal apa nak buang kuliah? Oh, cakap politik. Oh, hang cakap tak apa? Hang cakap tak apa? Kalau orang cakap tak boleh lah. Tak. Fair lah. Hang boleh cakap, aku boleh cakap apa? Bagi saya macam ni, saya tak cakap benda-benda yang melibatkan parti politik. Tapi saya suka bercakap benda isu yang berlaku dalam masyarakat. Sebab saya tak mau bagi segi sebut parti politik, macam-macam parti politik tu ada. Saya tak mau sentuh tentang tuan-tuan yang parti politik. Saya nak sebagai rakyat Malaysia hang fikir benda ni. Betul ke tak betul? Cuba fikir. Kan? Allah bagi macam-macam ujian pada negara kita. Tak tahulah pasal apa. Tapi satu saya duk tengok tuan-tuan. Satu saya duk tengok, Allah mula duk uji lah. Walaupun Malaysia ni kira okey lah. Malaysia ni okey tang mana? Okey tang dia tak perang, dia tak ada bunuh-bunuh, dia tak ada kata nak gaduh macam 13 Mei cerita dulu-dulu. Dah lama dah tak benda-benda berlaku macam tu, perang-perang bunuh-bunuh. Padahal tuan-tuan tengok negeri-negeri dekat-dekat dengan Malaysia macam-macam jadi. Tuan-tuan tengok apa jadi kat Thailand. Sebelum ni pernah orang semayang subuh depan main tembak askar ke apa ke. Mati pergi orang, sat-sat main tembak, sat-sat main tembak. Askar Siam main. Tuan-tuan tengok apa jadi kat Indonesia bergaduh lagu mana bunuh-bunuh. Tuan-tuan tengok negeri-negeri dekat-dekat dengan kita jadi macam mana. Filipin lagu mana. Bangladesh lagu mana. Oi, teruk lepas kena. Tapi pasal apa Malaysia ni dalam banyak-banyak negara bergaduh macam-macam. Malaysia tak kena macam tu. Allah sayang tau lagi kat Malaysia. Tak tahu pasal apa. Tak tahu pasal apa. Boleh jadi Allah sayang kerana PM kita. Boleh jadi. Boleh jadi Allah sayang Malaysia kerana bini dia. Kan? Bini dia banyak tolong orang. Boleh jadi. Saya kata boleh jadi. Saya tak Firly Zabawan. Boleh tak? Boleh jadi Allah sayang kat Malaysia kerana timbalan Perdana Menteri ke. Kan? Boleh jadi Allah sayang kat Malaysia pasal ada menteri-menteri yang bagus. Macam menteri yang buat nasi goreng tu. Mana? Apa nak? Ahmad Mazlan. Kan?
Bagus ada menteri-menteri lagu tu yang pi buat nasi goreng, lepas tu tunjuk ke orang macam mana cara nak bajet duit. Bagus apa ada menteri lagu tu dalam dunia ni. Mana ada menteri dalam dunia tunjuk ke orang mai masak nasi goreng, dah ekonomi merosot, mai kita buat nasi goreng macam ni, ambil video tunjuk ke orang. Mana ada menteri dalam dunia buat lagu tu? Satu-satunya menteri paling bagus dalam dunia. Awak bagilah. Orang cakap macam ni memang faham lagu lain. Apa ya apa? Itu saya tak tahu. Saya cakap lain yang mereka faham lain. Jadi saya tak ada kata apa. Rakaman membuktikan. Saya kata boleh jadi. Satu orang yang prihatin pada rakyat, orang susah, dia bagi tahu. Kalau kerja tak ada, pergi cari lagi kerja. Tak cukup kalau siang pergi kerja lagi malam. Bagus yang menteri lagu tu dalam dunia. Tengok. Ni semua menteri-menteri contoh mau bagi pangkat Tan Tin Tun kat dia. Boleh jadilah kot, no? Tak tahu pasal siapa. Boleh jadi Allah bagi Malaysia ni aman pasal ada Ustaz Syahul. Boleh jadilah. Kot lah. Betul tak? Kot mana saya tahu. Pasal siapa saya tak tahu. Tapi takat hari ni, okey lagi. Ni, berapa hari lagi nak main ke depan? Ya Allah, tolonglah. Bagilah Malaysia ni aman. Betul tak? Mau gaduh-gaduh? Mau bunuh-bunuh? Tak mau. Mau Malaysia merudum duk. Lagi duk merudum ni. Mau lagi merudum. Mau sampai duit kita jadi macam Zimbabwe. Tahu Zimbabwe? Pi market jual sayur berbalik satu bakul punya duit. Duit tak ada nilai. Tepi jalan, siapa balik tengok buka dokumentari pasal Zimbabwe. Tengok Zimbabwe tepi jalan dia buat tukaran duit. Money changer pun tak ada kedai, semua tepi jalan. Duit bubur dalam kita tolak simen tu kan, bawa bata kan. Cik relax ya, tolak mai bagi RM10 duit US dollar, tukar main jor main duit nak kena bawa. Kira Zimbabwe ni jangan pergi rompak duit dah, letih dah. Hampir rompak bank pun mampu yang kena bawa trailer pun mana nak pergi simpan duit. Jadi sana memang payah nak rompak. Jadi Malaysia pun mungkin satu hari akan jadi macam Zimbabwe, masa tu baru tak ada rompakan duit. Yalah anak pergi rompak, bawa balik satu lori punya duit, barulah 3-4 ribu lah. Mampu setengah mampu, pergi duk gadai nyawa dapat 3-4 ribu. Alah tak payah ha? Dia sian Malaysia, apa nak jadi tak? Tapi saya dah buat nama, saya nak pindah pergi duk planet Marikh. Nampak kalut-kalut saya terbang pergi duduk sana, bawa anak bini saya pergi duduk sana, ni mati bang di sana, selesai bang. Leceh duduk di bumi ni, macam-macam perangai duduk ada. Malaysia logo Malaysia, Arab logo Arab, orang putih logo orang putih, macam-macam. Semua na'udzubillah, ni semua fitnah akhir zaman. Kalau tuan-tuan tengok Bahrul Mazid jilid yang lain, Allah cerita dalam juzuk yang lain, ya Allah dengan hadis-hadis fitnah akhir zaman. Inilah yang sedang kita hadapi. Allah duk bagi macam-macam, tapi Allah tak uji dahsyat lagi kepada rakyat Malaysia. Allah sayang tak tahu pasal siapa. Ada orang kata pasal ada ulama dalam Malaysia. Woi, negeri lain lagi berlonggok ulama. Di Palestin, di Syria, ulama saja duk ada. Allah uji dia macam mana. Ada orang kata pasal sekolah agama, tahfiz banyak. Oi, negara Arab tahfiz, setiap lorong ada tahfiz. Setiap lorong ada sekolah agama. Orang beribu faham agama. Pasal apa Allah uji depa lagu tu? Pasal apa kita ni tak kenal lagi noh? Syukur banyak Allah bagi nikmat keamanan. Mudah-mudahan negara kita pun pulih. Saya sayang Malaysia. Kalau tidak saya dah melingkup hidup mana-mana lagi awal lagi. Pasal kita sayang pasal kita tak mau jadi lagu tu. Kita doa banyak-banyak Allah buka pintu hati pemimpin-pemimpin Islam yang ada dalam negara kita. Allah buka pintu hati mereka jadi pemimpin yang baik. Betul tak? Teringin sangat nak tengok PM kita bersorban ke apa ke sekala. Taruh janggut macam ustaz ke apa. Tu macam mai tonyoh dagu apa. Itu bakar bagi apa ni? Tumbuh ke apa. Tak mau taruh pun tak apa, tapi sekurang-kurangnya dia lebih minat kepada agama. Dia pun satu orang ada agama juga. Adalah agama. Tapi kita nak banyak lagi pemimpin seperti Ahmad Mazlan yang pemimpin yang begitu ambil prihatin kepada rakyat. Kita suka pemimpin-pemimpin yang macam tu. Yang kalau boleh dia turun padang main buat si goreng kat orang lagi bagus. Ini dunia akhir zaman, tengok macam-macam jadi ya. Baik, itu satu hadis. Allah akan matikan ulama. Satu lagi hadis ni panjang pula dah. Baik. Dia kata an Abi Darda qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashakhasa bi basarihi ila as-sama'i thumma qala hadha awanun
yukhtalasul ilmu minan nasi hatta la yaqdiru minhu ala syai'. Faqala Ziyad ibn Labid al-Ansari, kaifa yukhtalasu minna waqad qara'na al-Qur'an fa wallahi lan naqra'annahu wa lan nukri'annahu nisa'an wa abna'an. Faqala thakilatka ummuka ya Ziyad. Allahu akbar. Ni Nabi dah marah. In kuntu la a'udduka min fuqaha'i ahli al-Madinah hadhihi at-Taurat wal Injil 'inda al-Yahudi wal Nasara famadha tu'ni anhum. Qala Jubair falaqitu Ubadah bin Samit qultu ala tasma'u ila ma yaqulu akhuka Abu Darda fa akhbartuhu billadhi qala Abu Darda. Qala sadaqa Abu Darda in syi'ta la uhaddithannaka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu'. Allahu akbar. Yushiku an tadkhulu masjida jama'atan fala tara fiha rajulan khashi'an. Allahu akbar. Semalam baru kita duk cerita pasal khusyuk dalam solat di masjid Sungai Ara. Tapi saya tak nampak lah muka tuan-tuan semua kan. Tuan-tuan mungkin orang belah-belah sini, tuan tak pergi belah sana. Sana tempat jin tendang memang saya. Jadi setiap ujung bulan kita buat di masjid Sungai Ara hari Rabu minggu keempat. Kita dah masuk siri yang ketiga. Kita buat hukum sifat solat Nabi yang sahih. Kita buat hukum imam dan makmum praktikal. Kemudian kita buat khusyuk dalam solat. Saya himpun 25 kaedah macam mana nak dapatkan khusyuk dalam solat. Okay. Saya takkan cerita sebab benda tu saya mau crowd yang banyak. Sebab saya nak cerita, saya kumpul yang tu pun hampir 25 tahun saya buat kajian. Maka saya nak cerita pun biar bagi orang rasa benda tu berharga, maka baru saya nak cerita. Kalau tidak, tak payah cerita lah. Baca kitab-kitab macam ni sudahlah bagi peringatan. Baik. Dia kata daripada Abi Darda katanya adalah kami serta Rasulullah SAW. Satu hari dia duduk dengan Nabi, maka memandang ia dengan matanya kepada langit. Baginda melihat matanya ke langit. Kemudian baginda bersabda, ini masa disambar ilmu daripada manusia hingga tiada kuasa mereka itu daripadanya atas sesuatu. Dah sampai masa ilmu dah kena sambar dia macam dah angkat balik. Ini dah sampai, Nabi sendiri cerita masa tu. Dah sampai dah satu masa. Nah sekarang ni Nabi kata masa tu daripada duduk kumpul ramai-ramai dengan Nabi, ilmu dah mula disambar, dah mula diangkat ilmu di atas dunia. Maka kata Ziyad bin Labid al-Ansari, betapa disambar daripada kami, sesungguhnya kami baca akan Al-Quran. Macam mana pula sambar pula ya Rasulullah, sedangkan kami duk baca Quran, macam mana boleh tak tarik balik ilmu? Maka demi Tuhan kami baca akan dia, dan demi kami dibaca akan dia, dibacakan dia akan perempuan-perempuan kami dan anak-anak kami. Ya Rasulullah, Quran tu kami baca, anak-anak bini kami pun semua pakat duk baca. Nah, macam mana ya Rasulullah kata ilmu tu diangkat? Maka katanya, pupus daripadamu ibumu hai Ziyad. Ni dia bahasa kasar sikit ya. Thaqilatka ummuka. Ni memang jahat mulut lebih kurang begitu lah bahasa dia. Nabi nak bagi tahu, kata dia macam Nabi nak marah dia. Dia cakap satu benda yang dia tak faham. Lalu apa Rasulullah kata? Hai Ziyad, bahawasanya adalah aku membilangkan engkau daripada alim faqih orang-orang Madinah ini Taurat dan Injil di sisi Yahudi dan Nasrani. Wahai Ziyad, aku ingat awam pandai. Ni Nabi dah marah. Cakap macam tak pandai. Aku ingat awam faqih, awam alim di kitab Taurat, kitab Injil. Dia ni mungkin Yahudi, convert masuk Islam dan sebagainya, pandai kitab Taurat, Injil. Aku ingat pandai Taurat, pandai Injil, anduk di Madinah. Awam pandai. Rupanya tak tahu. Apa aku nak cerita? Ni Nabi kata. Maka apakah terkayanya daripada mereka itu? Kata Jubair, maka aku jumpa Ubadah bin As-Samit, kataku, tidakkah engkau dengar kepada barang yang dikata oleh saudaramu Abu Darda? Maka aku khabarkan akan dia dengan yang dikatakan oleh Abu Darda. Katanya, benar Abu Darda, jika engkau mahu boleh aku khabarkan padamu dengan mula ilmu yang diangkat daripada orang itu ialah ilmu khusyuk. Ilmu mula-mula Allah akan cabut di atas muka bumi, zaman Nabi lagi dah cabut, adalah ilmu khusyuk dalam solat. Cuba angkat tangan, siapa dapat khusyuk dalam solat? Saya nak pergi belajar kat tuan-tuan. Angkat tangan. Saya pusing satu Malaysia. Saya tanya semua orang di Malaysia.
Bahkan dalam majlis-majlis tu ada orang-orang alim, orang-orang hebat, ustaz-ustaz. Saya kata, siapa dapat khusyuk dalam solat? Angkat tangan. Saya nak belajar dengan tuan-tuan, angkat tangan. Seorang tak berani angkat. Ada kadang-kadang saya tak dan hurai lagi. Saya kata, adalah 2-3 orang macam nak try angkat. Dia ingat dia khusyuk dah. Tapi bila saya cerita khusyuk dalam solat, last kali saya tanya, siapa khusyuk dalam solat? Angkat tangan sekali lagi. Seorang tak berani angkat. Betul ya Pak Nabi kata. Takbir teringat macam-macam. Bukan senang. Nombor 1 sekali nak dapat khusyuk lah. Dia anugerah. Satu pemberian daripada Allah. Maka hang kalau mau, hang kena buat 25 kaedah. Tu pun belum tahu lagi. InsyaAllah lah, mudah-mudahan. Ada 25 kaedah nak dapat khusyuk dalam solat. Tuan-tuan berminat nak dengar? Nak tahu 25 kaedah khusyuk dalam solat? Nak? Seperti yang saya cerita kat Masjid Al-Huda Sungai Ara semalam. Nak dengar? Nak dengar ke tak mau? Dia cakap dengan tiang dengan orang ni. Nak dengar tak mau? Siapa nak dengar? Angkat tangan kata saya. Pergi Masjid Sungai Ara. Tak, kalau saya habaq malam ni tuan-tuan boleh buat tak? Agak-agak tuan-tuan nak buat tak kalau saya habaq Tak, saya nak habaq malam ni. Mudah-mudahan tuan-tuan azam nak buat tak? Nak buat tak? Kalau saya nak habaq 2-3 benda. Nombor 1 sekali, jangan menterkedarah segala barang yang haram dan syubhat. Toko apek tak boleh beli dah, mi apek tak boleh beli dah. Orang duk abang berbuih mulut. Puluh tahun dah saya duk mengajar di Masjid Jelutong ni. Daripada dulu lagi saya duk abang. Tak boleh makan mi apek, tak boleh makan mi apek, tak boleh makan mi apek. Dia duk beli juga mi apek tu. Ada lagi apek tu? Ha? Ada lagi apek tu? Ada halal mi dah? Alah, orang Jelutong ni tahu kat mana. Ada cok halal lah. Saya sendiri lalu depan kedai pun dia dengan baju pun tak pakai, dengan peluh-peluh duk pegang mi. Kedai-kedai tom yam semua duk pergi beratok beli kat dia. Hampa pun dia tom yam bagi orang Patani, orang Malaysia, orang Islam. Patani bodoh. Ingat semua orang Patani mengaji agama. Saya belajar di Patani, saya tahu bukan semua orang tinggi agama. Sebab tu main sini belungus, semayang dak pakai ketat-ketat, seksi, seksa. Tempat dia tak boleh pakai. Dia keluar dia lingkuk tu, tolenji dia. Bukan semua lah, bukan semua ada yang bagus. Ini cerita yang tak bagus ya. Ada dia tahu halal haram, ada dia tahu telur kena basuh, ada dia tahu kadang-kadang ya, tempat saya duduk, pergi tengok tempat saya di kat Planet Marikh. Tempat saya beranak tu lah di Planet Marikh tu. Ya banyak. Petang-petang ya apik nanti pergi duduk. Apik lah pergi hantar semua segala bawang, minyak, gula, sos, kicap. Dia macam satu, dia ambil tender lah. Kat kedai-kedai tom yam petang-petang tengah hari dia pergi letak kedai ni. Sekejap malam dia main kutip untuk tiang main sikit. Tu esok dia main hantar. Bagus ya, minta kedara, toko apik, sedap lah. Makanlah, tak apalah buat macam mana. Memang pak makan memang apik kan. Tak pernah jaga langsung benda haram syubhat. Begitu anak sembang mesti khusyuk dalam solat. Anduk makan aiskrim hari-hari ada halal. Anduk makan aiskrim, antok dalam aiskrim tu dia bubur benda apa? Dia kena bubuh gelatin. Gelatin dalam aiskrim tu halal ke? Dia kena bubuh telur dalam tu. Telur apa dia bubuh? Telur tu dia basuh ke tak basuh? Made in mana? Betul ke? Made in Thailand. Made in mana? Boleh pakai ke halal Thailand? Allah ni pun satu hal kat dia. Ni pun lagi cerita tu lagi takut tu. Tu tom yam tak boleh makan. Tak berani. Macam-macam duk ada. Takut tuan-tuan. Itu tu duk makan. Ni cerita betul-betul. Betul-betul punya cerita. Cakap masjid main. 2 malam sudah, 2 hari sudah saya pergi ke Kuala Lumpur. Semalam saya cerita di Masjid Sungai Ara. Saya pergi Kuala Lumpur, saya ada kursus untuk dapat lantikan sebagai perawat daripada kementerian dan sebagainya. Akhirnya saya pun dah pergi pagi, saya balik petang. Pasal saya memang nak malam saya nak kena mengajar. Saya naik flight, berapa hati 2 hati pergi balik pesat naik kapal terbang balik. Saya sampai di Kuala Lumpur, kawan-kawan tu kata, "Jom Ustaz." Awal Ustaz sampai awal. Ni yang temu duga ni pun semua tak main lagi. Jom sekali pergi makan kat kedai depan tu. Kami pergi satu kedai. Dia kata makan mutabak. Dia kata, jom kita pergi makan mutabak. Dia sedap. Dia cerita pasal mutabak. Kalau dia cerita pasal mutabak, dia tak tahu. Dia beranak mungkin makan garam dulu. Saya beranak makan mutabak dulu. Kalau hang cerita pasal mutabak lah. Hang tak tahu ni taiko pada mutabak semua. Boleh faham tak?
Satu ketika dulu, murtabak tak ada dalam Pulau Pinang. Bapak saya orang awal menjaga murtabak dalam Pulau Pinang tau. Di depan Lambuai tu, dulu. Lambuai pun tak ada lagi. Dulu. Tahun 70-an, 80-an. Jadi cerita pasal murtabak jangan main cerita kat aku. Bapak aku taiko pasal murtabak. Bapak aku bukan aku. Tapi bila dia cerita pasal murtabak aja, biasa kita orang Pulau Pinang, geng 786 ni. Sebut murtabak tiba-tiba Parkinson di mai gitu. Saya pun teringin nak makan. Jomlah. Oh, murtabak betul. Murtabak dia sedap Ustaz. Jom. Sebut kata sedap, okeylah jenis geng Menteri Kedah Sebut sedap kan nak terlapak habis Alah saya kata kedai mana tu? Kedai tu kedai ni lah. Kedai yang keturunan sama dengan saya lah, keturunan Zimbabwe ni. Jadi saya pun pergi lah. Saya kata saya tak berani tau makan kedai Zimbabwe ni. Tahu apa siapa? Dia suka ambil Nepal. Banyak dia suka ambil Nepal sekarang ni. Dulu ada Bangla, tak apa Bangla ada Islam ada bukan Islam, tapi banyak Islam. Tapi lah ni dia ambil Nepal. Tuan-tuan tahu apa masalah Nepal? Kebanyakannya adalah Buddha, orang bukan Islam, Kristian. Yang ni bila saya pergi kedai, saya masuk-masuk saya dah kata, okey, mau minum apa? Satu macam yang suara mai. Suara tu dah kena, ni suara Nepal ni. Aku kena. Muka macam nak Melayu tak Melayu ni. Dengan putih tu macam. Tapi tengok, suara tu macam ni bukan suara orang kita. Lu orang mana? Saya orang Nepal. Oh, Nepal. Muslim. Nah, Kristian. Allah. Selamat saya kata dia tu. Saya dah abang kan. Saya dah abang tadi duduk main saya abang kan. Piang nak main makan kat murtabak ni kan. Jom. Panggil melengkok orang kita pergi tempat lain. Pergi tempat lain. Itu kedai depan tu sikit ada kak Kelantan apa kan dia duduk punya orang kita. Okey lah. Saya memang cukup nak jaga benda-benda lagu ni. Cukup nak jaga walaupun kadang-kadang terlepas lah. Dalam Pulau Pinang tak mana ada murtabak telur basuh. Abang main kat saya. Di Pulau Pinang ada ranking murtabak yang ranking punya tau. Yang tak masuk ranking ni. Yang masuk dalam ranking ni pun saya tak tahu yang mana kedai yang basuh telur. Saya tak bohong kat tuan-tuan pergi tengok sendiri. Lah ni restoran penuh dengan Nepal. Mana kita boleh makan? Dia kata dia tak pegang babi. Oi, ang tak belajar pasal halal. Mai aku nak ajar ang. Bila kata benda orang Islam, jangan kata babi. Nabi ajar, ni gelas orang bukan Islam baru minum satu kopi, dia minum. Bekas ni ang nak kongsi minum, tak boleh. Hadis sahih Al-Bukhari. Hang kena pergi basuh bagi bersih-bersih, lepas tu baru boleh guna bekas yang sama. Kalau bekas tak boleh kongsi, bekas tangan dia mau duk pegang tepung minyak semua macam mana? Tu nak cerita pasal khusyuk. Orang Pulau Pinang lah orang yang duduk di satu negeri yang cukup susah dapat khusyuk dalam solat. Pasal apa? Pasal kita makan kat kedai-kedai penuh dengan haram, dengan syubhat. Macam mana nak dapat khusyuk dalam solat? Beli rumah conventional loan, beli motor conventional loan, beli kereta conventional loan, terlibat dengan riba. Duduk hari-hari penipu sana, penipu sini, perkena orang sana, perkena orang sini, balas orang punya, balas sini, curi sana, curi sini. Nak dapat khusyuk dalam solat kalau gitu? Tak boleh dapat. Ni asas nombor satu. Mau khusyuk, jaga yang ni nombor satu. Ni, macam-macam ni main tak main. Kadang-kadang nak makan pun takut. Tak apa benda, bagus lah. Kita sangka baik, kita makan lah. Tapi kadang-kadang dia bagi murtabak, telur basuh lah. Kadang-kadang dia bubur nasi lemak, gulai ikan kering. Ikan kering dia beli kat siapa? Ikan kering beli kat siapa? Dekat kawasan ni ada orang buat ikan kering lah? Tak ada, ni dulu-dulu mungkin ada apa. Tak, kita tak tahu dia bagus macam mana, tak tahu. Kesan dia kita kena hadapi. Walaupun kita tak tahu, tapi kita makan, tetap juga dia memberi kesan ke dalam hati kita. Darah daging kita. Ni lah leceh. Bila kita suruh basuh, oh leceh lah mau basuh semua, mana boleh basuh. Tengok semua balok nak buat kerja. Mau duit kan, tapi nak sediakan benda halal esok di akhirat. Siapa-siapa jadi seorang peniaga Muslim, dia tak sediakan makanan halal, dia tak sediakan produk Muslim yang halal, dia kena jawab nanti esok di akhirat di hadapan Allah. Dia telah merosakkan darah daging orang-orang Islam. Macam mana kita nak abang kat orang di kedai-kedai kalau dia tak main mengaji? Benda-benda macam ni mau cakap dalam televisyen, bau best. Satu Malaysia dapat.
Betul ya? Benda-benda macam ni mau cakap lah radio, habis satu Pulau Pinang dengar. Tapi sayangnya radio televisyen benda-benda macam ni tak boleh cakap. Kononnya resis, bukan resis. Saya selalu abang, semalam kita buat rakaman khas. Abang, wahai orang-orang yang bukan Islam, ketahuilah. Tu dia cakap tu kata apa? Hang kena faham, kami orang Islam, kami tak boleh makan hang punya bekal. Hang kena respect, ini hukum. Aku bukan kata hang kotor, tapi kami punya Tuhan, kami punya agama bagi tahu, hang punya bekal bukan kotor, tapi kami orang Islam. Sebab hang tak ada undang-undang seperti kami punya agama. Hang punya undang-undang kotor dengan bersih. Kami punya undang-undang agama kami ada kotor, ada najis, ada bersih, ada suci lagi ke atas. Kotor lain, najis lain. Baju saya pakai ni ada sikit hitam bah, tak tahu bila mai. Macam kotor sikit, ada yang macam hitam sikit dah ni. Nampak macam kotor sikit kan? Tapi boleh pakai sembahyang tak? Boleh pakai sembahyang. Dia bukan najis, mungkin dia kena habuk kat mana kah? Maka hang tak ada istilah tu. Hang ada kotor dengan bersih. Kami lain pada kotor. Boleh jadi baju hang pakai tu bersih, tapi tak suci, tak boleh bawa sembahyang. Pasal apa? Pasal hang pakai sabun, mungkin sabun tu tak halal agak. Contoh sabun tu yang pakai semua sabun mana ada halal? Kebanyakannya lah. Sebab tu pergi belilah sabun yang ada cop halal jakim. Oleh kerana tak ada, maka saya jual lah sabun. Tu pun mereka tak beli. Jelutong ni hang bawa lah apa benda pun, dia mau bagi free baru dia ambil. Suruh beli mampu sampai kiamat dia tak nak beli lah. Kedekut tak hidung masin. Orang bawa main koko suruh beli tak beli. Orang bawa main minyak zaitun suruh beli tak mau beli. Murah-murah punya harga beradik-beradik punya. Orang bawa sabun, bawa main pada telur kumbak sikit main terjauh ke tempat jin tendang turun main. Bawa kereta mai tu dia punya jam, bawa segala penuh bonek kereta macam-macam, mai jual. Mak haji semua lepas semayang keluar ambil tu. Yang lelaki semua keluar. Apa ya? Oh, sabun. Okey. Dia tak ada langsung nak terpanggil sabun apa ni? Pasal apa ni sabun ni? Mana mai sabun ni? Apa mai lah tanya awak nak cerita. Duk biasa mentah kedarah pakai hak apik. Dia mau hak apik dia. Masalahnya hak apik punya tak ada halal. Tuan-tuan tahu sabun buat daripada apa? Sabun dibuat daripada lemak. Lemak tu ambil daripada mana? Boleh kata majoritinya adalah lemak, sama ada lemak babi ataupun lemak binatang yang tak disembelih. Sama ada nama dia lat, lemak babi, ataupun fat, lemak lain daripada babi. Walaupun daripada babi tapi tak sembelih, hukum dia najis. Betul, baju duk pakai semua basuh selama ni halal lah. Boleh pakai semayang ke baju ni? Tak ada siapa pun cerita kat kita. Saya main cerita. Tapi saya abang, kalau dia kata dia boleh buktikan kata dia halal, sepatutnya dia bubuh cop halal jakim macam tu. Kita berasaskan benda zahir. Tapi kalau dia boleh buktikan lepas ni dia ada halal, okey lah. Kita cakap berasaskan benda di botol dia tidak ada halal. Ada orang dia kata apa? Alah, benda jual di Malaysia semua halal lah. Loh, mana dia kata lagu tu? Mana tak boleh cakap lagu tu? Tak boleh cakap lagu tu. Berlungguk-lungguk benda jual. Jangan kata Malaysia, Arab Saudi pun belum lagi boleh pastikan semuanya adalah halal. Arab Saudi ni antara negeri yang bagus sikit lah dalam dunia ni. Okey lah, kira bagus sikit lah. Agak banyak tapisan, tu pun susah nak dapat halal. Boleh kata kebanyakan produk dia tak pentingkan soal ada logo halal dan sebagainya. Tolak. Lagi kenal pula sekali kedekut. Lama-lama jadi kedekut betul. Ustaz duk doa dah. Saya tahu tuan-tuan, orang Jelutong ni bagus, dia banyak dermawan, tapi dia saja dia kena kata sikit dia tibuk keluar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata antara ilmu yang akan hilang di akhir zaman, antara ilmu yang akan hilang mula-mula sekali, ilmu yang Allah akan cabut adalah ilmu apa? Ilmu khusyuk di dalam salat. Sehingga Nabi kata hampir-hampir bahawa engkau masuk akan masjid semayang berjemaah, maka tiada engkau lihat padanya akan lelaki yang khusyuk. Selalu saya abang kalau dalam semayang, kalau saya jadi tu imam, saya akan pesan, tolong tuan-tuan semayang saya disebut, okey, mata tengok tempat sujud, kaki bagi sama, tumit bagi sama, tangan bagi kena tangan, bau bagi kena bau. Nak berdiri apa-apa yang duduk di tepi rapat main ke tengah, ada ruang kosong bagi kawan di belakang main. Ni standard lah saya punya skrip hari-hari.
Jangan mendahului imam, jangan serentak dengan imam. Tunggu imam bergerak bagi habis baru kita bergerak. Nah, baru dapat fadilat 27 darjat. Siapa-siapa imam bergerak, dia bergerak ikut sekali, dia tak dapat 27 darjat. Dia kena bagi imam buat satu pergerakan bagi habis. Yang selalu skrip tu saya akan baca hari-hari. Dan saya akan tambah lagi satu. Yang mana ada handphone, padam buat seketika. Nah, bagi lepas semayang baru kita buka. Pasal apa? Handphone ada vibration, dia ada frekuensi. Handphone ni dia ada frekuensi. Ni saya cerita banyak kali dari sini. Di sini pun saya cerita. Dia ada frekuensi. Frekuensi tu dia apabila handphone tu on di badan kita, dia akan menyebabkan otak. Tuan-tuan faham? Otak manusia ada frekuensi. Otak ni dia ada vibration. Dia ada 4 dia punya vibration. Ada beta, ada alpha, ada theta, ada delta. Ni semua orang mengaji tentang otak ceritalah. Baik, jadi bila ada frekuensi, dia bila ada benda-benda elektronik ni, dia akan menyebabkan otak takkan dapat khusyuk. Tak boleh dapat khusyuk. Ini kajian saintis buat. Orang buat kajian, otak akan jadi, dia punya frekuensi dia akan terganggu. Hang takkan boleh dapat alfa. Hang mesti dia pergi beta, alfa, theta, dia duduk main lagu tu, dia bagi kita jadi pening. Maka kita tak boleh dapat khusyuk dalam solat. Handphone mesti kena padam. Bukan masih bunyi. Bunyi nombor 2. Bunyi nombor 2. Kadang-kadang bunyi pula lagi satu lah. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Jam ah. Kaabah mau hilang. Kaabah mau hilang, Imam Mekah mau hilang, nampak Syahrukh Khan dari depan. Boleh faham? Bunyi nombor 2. Kadang-kadang kita semayang pasal dia on, walaupun handphone dia tak bunyi, dia buat vibrate, bergerak. Pasal handphone dia on, habis semua yang ada dalam masjid, semua tak dapat khusyuk dalam solat. Anda boleh faham? Sebab tu kena tutup, sebab tu kena padam. Tutup lah sat, lagi lepas semayang buka lah. Dia orang cerita dia tak mau faham, tapi buat macam mana? Orang yang betul-betul nak khusyuk dalam solat, dia akan cuba jagalah. Tapi kalau dia terlupa ke apa kan, buat macam mana dia terlupa. Tapi agak-agak sebab bila imam bagi peringatan tu, hang mau duk ambil bawa keluar, mau tutup lah. Ada satu masjid saya habaq dah, lepas tu masa semayang bunyi. Lepas semayang kena, saya bagi salam, saya bangun, bagi syarahan pula lagi 10 minit. Tadi bukan sebelum semayang saya habaq suruh tutup phone lah. Apa tak arti cakap Melayu? Apa mau cakap apa? Mau cakap dengan mulut kan, mau cakap apa? Takkan sebelum semayang kena tendang bungkong sorang-sorang kot. Takkan sebelum semayang kena maki, kena hamput kot, suruh tutup handphone. Fahamlah. Kita nak main semayang, kita nak dapat khusyuk dalam solat. Nak lagi khusyuk dalam solat? InsyaAllah nanti CD, DVD kita akan keluarkan. Tuan-tuan boleh dengar, balik dengar di rumah. Panjang masa tuan-tuan boleh dengar 25 kaedah macam mana nak dapatkan khusyuk dalam solat, insyaAllah. Baik. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, tiada sayugianya bagi seseorang yang ada di sisinya suatu daripada ilmu, bahawa disia-siakannya ilmunya dan fahamnya dengan meninggalkan berbimbang atau dengan tiada memberi faedah bagi ahlinya. Siapa-siapa ada ilmu, cubalah manfaatkan ilmu tersebut. Sebagai contohnya, tuan-tuan ada ilmu belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran. Tuan-tuan pandai baca Quran. Tuan-tuan pergi belajar dengan mana-mana ustaz, tuan-tuan pun dah pandai baca Quran. Bila agak dah pandai, supaya ilmu tu tak hilang, ajak orang. Ajaklah orang. Sebab tu saya duk ajak. Tujuan dia saya nak supaya ilmu saya duk ingat. Cuba kalau saya pergi tebak roti canai boleh, saya ingat 5 tahun, saya ingat habis lah. Ni jadi bodoh boleh lah. Bukan jadi bodoh tu. Saya pernah buat, saya pernah tinggal sebab saya kalut dengan berniaga. Saya nak masa tu susah sikit nak cari duit. Saya pernah tinggal dalam beberapa bulan saya tak mengajar. Tapi nasib baik masa tu saya masih lagi duduk dalam pondok. Tok guru saya tegur, dia kata awak tak mengajar dah lah ni. Dia tu dia kata cari duit tu guru, duit tak ada. Masa tu baru pakai kereta. Boleh lah kereta buruk-buruk kalau nak pakai, nak bawa anak bini pergi mana-mana, sakit demam ke balik kampung ke apa. Duduk di pondok dia baling tempat jin tendang. Lepas tu Tok Guru kata, yalah nak pakai juga, tapi jangan tinggal mengajar. Kita boleh ilmu dengan mengajar, bukan boleh ilmu dengan mengaji. Masa mengaji, ilmu tu tak tahu lagi ada kata dah. Masa hang mengajar tu baru hang tahu. Betul tak? Masa hang mengajar tu baru hang tahu, hang faham ke tak faham. Pasal kalau hang tak faham, macam mana nak bagi orang lain faham? Sebab tu ilmu, bila kita ada ilmu, ajar orang lain.
Nah, contohnya tuan-tuan pandai ilmu apa? Tuan-tuan pandai ilmu boleh buat apa ke bata, dia panggil bata, boleh bata ringan. Apa dia panggil bata apa tu? Bata tu lah, bata buat rumah ni. Ada satu orang tu dia pandai buat bata daripada campuran apa tu. Bata tu boleh rendam dalam air, dia boleh terapung. Jadi boleh buat rumah terapung nanti air. Ada satu hamba Allah dia boleh. Banyak orang boleh. Dia ada ilmu. Sebelum mati, ajaklah beberapa orang supaya ilmu orang tak habis. Ataupun buatlah kursus macam mana buat bata boleh terapung. Jadi kalau rumah mahal sangat, buat rumah dekat bata, pergi kat tepi laut tu, julutung belakang ni, hanyut pergi tengah laut. Betul tak? Tengok sampai mana ke apa, pergilah dia hanyut pergi mana pun. Buat dengan bata cantik apa, bawa bekalan bagi kemas, jalan. Senang, tak ada beli tanah dah. Jalan dia di permukaan bumi Tuhan. Oh, lega. Supaya tiada mati ilmu itu, maka membawa yang demikian itu kepada hilang ilmu yang melazimkan zahir jahil, kerana ilmu itu hilang ia dengan sebab hilang ahlinya, yakni mati orang yang menanggungnya. Sama agak kalau dia tak mengajar, ilmu tu akan hilang. Maka siapa ilmu Allah Ta'ala angkat tu. Maka apabila orang yang menanggung ilmu berbimbang juga menyiarkan fahamnya dan ilmunya, apabila mati ia, tidaklah mati ilmunya itu, yakni tidak hilang ia. Sebab tu sekarang ni saya buat satu kelas, itulah ilmu perubatan. Saya belajar macam-macam bidang ilmu perubatan. Sekarang ni saya ada ramai dah anak-anak murid saya di seluruh Pulau Pinang ni yang belajar, lebih kurang hampir 100 orang yang ikuti kelas perubatan saya, termasuk Ustaz Haizan, Ustaz Suhaizi. Nah, yang ikuti kelas perubatan, saya kata tak apa, nanti dah pandai, nanti buat di Jelutong, buka klinik di sini. Lepas itu balon dia bagi lagi lah, mau jangan free, jangan bagi free. Pasal dia pakai dekut. Kan, pergi jumpa bomo boleh bagi banyak. Main berubat suruh baca Fatihah, bagi RM1. RM1 nak minta ke darah apa? Ingat koman kau orang mengaji agama RM1. Bola. Bila boleh tabung bola RM5. Tak apalah, ikhlas. Saya kata RM1 ikhlas. Nah, kalau ada RM5 ikhlas kan lagi bagus. Kalau ada RM10 ikhlas kan lagi bagus. Oh, kalau agama-agama semua murah-murah aja nah. Pi tuition kalau boleh bayar satu mata subjek RM50, RM100, RM200. Pasal apa? Pasal nak lulus SPM. Ni bukan ilmu nak bagi lulus di padang mahsyar ke? Ilmu agama ni bukan ilmu nak bagi lulus di padang mahsyar ke? Satu ilmu yang lebih bernilai, lebih besar daripada ilmu matematik, lebih besar daripada ilmu bahasa Inggeris. Tapi bila main agama semua lah, tak apa, ikhlas ustaz. Ikhlas. Ambil upah tu lain cerita. Boleh faham? Maka apabila orang yang menanggung ilmu itu berbimbang, demikianlah disuruh oleh syarak kita sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi SAW di dalam khabar seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, An Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadis itu kita baca lagi, baca terjemahan dia. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW namanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah SAW dalam khutbahnya pada masa Hajjatul Wada'. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak diambilnya akan ilmu daripada antara manusia itu akan sebagai ambil cabut yang dicabutnya akan dia daripada segala manusia, seperti diangkatkan akan dia ke langit atau dihapuskannya akan dia daripada dada mereka. Allah bagi hilang terus jadi bodoh, tak ada. Dan tetapinya diambil Tuhan akan ilmu itu dengan matinya ulama dan mati orang yang menanggung ilmu, maka hilang ilmu itu dibawa oleh orang yang menanggungnya di dalam kubur. Jika sekiranya tak ada orang yang menanggung itu siarkan dan ajarkan ilmunya, tetapi jikalau diajarkannya tiadalah Tuhan ambil dan hapuskan ilmunya. Berapa ramai orang Pulau Pinang yang pandai-pandai suatu ketika dahulu, apabila dia mati maka ilmu dia pun mati sebab dia tak ada warisan. Sebab tu kena ada anak murid. Sebab tu saya buka pondok, buka sekolah agama. Tujuan dia kerana apa? Kerana saya ada pelapis-pelapis yang selepas ni, mereka ni boleh menjadi tenaga-tenaga pelapis, boleh terus berdakwah dalam negara kita, dalam negeri kita yang tercinta. Maka diambil Tuhan akan ilmu
sampai jadi hilang itu hingga apabila tidak ditinggalnya di bumi ini seorang alim yang boleh mengajarkan dan mahu ia mengajar. Bila sudah berlaku yang demikian itu, mengambil orang-orang akan orang-orang jahil jadi kepala dan ketua agamanya, maka ditanya mereka itu kepadanya akan hukum-hukum syarak, maka diberinya fatwa menurut fikirnya dan kemahuannya dengan ketiadaan ilmu cara syarak. Maka menyesat mereka itu akan dirinya dan menyesat mereka itu siapa-siapa yang bertanya dan menurutnya. Inilah Nabi dah bagi pesanan kepada kita, apabila ilmu tu diangkat, apabila ulama tidak diberikan kebebasan untuk bercakap soal agama, soal nak membimbing manusia. Masalah awal ilmu yang hilang tu ialah khusyuk di dalam sembahyang. Bermula khusyuk dalam sembahyang itu terbilang ia satu ilmu syarak, dan makna khusyuk ialah tetap hati dan anggota. Semayang tak tergaru sana, tak tergaru sini. Pasal apa? Saya abang, siapa-siapa nak dapat ilmu khusyuk dalam solat, salah satunya dia kena ingat 3 perkara sebelum dia semayang. Ingat Nak dengar tak? Ya. Nak dengar tak mau Ya. Kan nak balik? Banyak ni ada boleh makan kenyang Salah satu daripada 25 kaedah nak dapat khusyuk dalam solat, sebelum nak takbiratul ihram kena hadirkan 3 perkara. Pertama, ingat dalam hati sebelum nak angkat takbir ni. Ingat dalam hati, pejam mata sikit ataupun saja tengok di tempat sujud, Allah duk tengok aku Bila kata Allah duk tengok tu suruh garu tak malu kat Tuhan sambil semayang sambil duk buat lagu gitu. Tuan-tuan biasa tengok dah orang terima apa-apa pingat di hadapan gubernur ataupun sultan. Mungkin tuan-tuan tak bisa tengok. Kalau ada televisyen, tuan-tuan kena tengok. Tuan-tuan tahu dia kalau jalan, dia ada cara jalannya. Bila dia pergi ke depan, contohnya dia dapat sijil dengan satu mastora tu panggil apa? Pingat mastora. Kan? Pergi kat depan gubernur nanti bobo. Okey, pingat. Relax masuk pergi. Sekolom ada macam-macam lah. Tengok pingat lah. Kalau PJK, lagu PJK. Tengok pingat lah. Saya itu semua tak payah, saya besar sekali Tan Tin Tun lah. Sampai okey, dia tiba-tiba tunduk kepala. Dia bukan boleh buat kepala tu, kena tunduk sikit. Dia nak sekolom musuh. Itu sat lagi dia bagi, kadang-kadang dia bagi trofi apakah. Lepas tu dia bagi sijil tu kena ambil, pegang, bawa ketiak, macam hidup lagu tu. Dan kalau tengah duk jalan sekali kena undok, tak boleh pusing, bagi pungkok kat dia. Dia panggil kurang ajak lagu tu. Dia ni gubernur, dia ni sultan. Bagi pungkok ada memang kurang ajak. Tu bahasa kasar. Tidak beradab. Tu bahasa lembut sikit. Sama tu. Pulau Pinang dia cakap kasar sikit. Memang orang Pulau Pinang cakap begitu. Okey, memang tak beradab apabila jalan bagi pungkok. Undok. Tiba-tiba yang kepik tu jatuh, tak boleh kutip. Yang dia bagi punya sijil tadi tu, kepik lagu tu, dia jatuh macam mana tak bisa kepik, tiba-tiba pergi kepik jatuh contohnya. Ini yang saya tahu dulu-dulu lah, tak tahu kalau ada undang-undang baru tak boleh ambil, BP dia jatuh, undang-undang belah pergi duduk kursi saat lagi dia ada orang dia main kutip, dia bagi depan orang pembesar dunia boleh tak gaul sana, boleh pergi depan gubernur. Assalamualaikum, apa nama jumpa bagus buatnya monyet dulu tu depan dia boleh. Dia kata ni mana kun keluar tu depan gubernur, ni depan Tuhan. Nak semayang ni duk tergaru apa, duduk sengah-sengah. Yang bestnya takbir dandan satu badan nak garu, bagi salam, hilang dah nak gatal tahu nama hilang. Itulah namanya gangguan setan. Saja dia bagi kita gatal kan. Betul faham tak? Jadi jaga. Allah duk tengok aku semayang, Allah duk tengok aku. Bila kata Allah, tak ada tempat, bukan atas, bukan bawah, bukan kiri, bukan kanan, depan, belakang, luar, dalam. Tak. Allah tengok aku, tidak berpihak, tapi Allah sedang melihat seluruh perbuatan aku. Semayang dengan penuh sempurna, semayang letak tangan cantik, bangun cantik, bagi nampak comel, nampak kemas, nampak kata hang semayang terbaik yang hang buat. Yang hang pernah tengok orang buat. Lebih baik kalau ilmu lah. Kalau kita tak ada ilmu sekurang-kurangnya, kita tengok orang buat paling cantik cara turun. Yang penting kena ada ilmu lah. Macam mana cara Nabi turun sujud, Nabi bangun sujud, sifat solat Nabi, ilmu tu kena ada.
Paling cantik hang kena buat, Tuhan duk tengok. Dan tak boleh kelang kabut nak semayang cepat-cepat habis, tak boleh. Kerana salah satu daripada 50 tanda munafik, orang yang munafik, ini boleh cek lah. Salah satu daripada 50 tanda orang munafik, dia semayang nak bagi cepat habis. Dia semayang nak bagi cepat habis, kelang kabut, bila nak habis, bila nak habis. Dia duk kelang kabut, tanda kata dalam diri dia ada munafik lagi, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tak ada yang tu. Kalau dia duk main pun, abang kalau lagi mana? Lawan dia. Dia duk bisik. Pederai cepat. Apa dah tu imam ni baca terengkak-engkak. Merangkak orang baca. Apa dah dalam hati. Cepat sikit. Lawan balik dengan dia. Tak boleh semayang cepat-cepat. Orang munafik duduk dalam dasar neraka bersama orang kafir. Tak mau. Tu imam baca bagi lambat sikit, tak apa. Dia lawan dengan bisikan dari tu. Dia duk bisik hang kena lawan dia balik. Hang tak boleh semayang cepat-cepat. Hang kena slowly, satu. Slow motion, buat bagi sempurna. Bila hang dalam hati ada hang kata nak kena bagi cepat semayang, yang tu dah ada munafik dalam hati hang. Faham? Jangan duduk semayang cepat-cepat apa? Allah duk tengok, buat elok-elok, tangan angkat cantik-cantik, letak elok-elok, jangan penuh beradab. Allah duk tengok hang. Bukan orang tengok, Allah duk tengok kita. Satu. Yang kedua, Allah dengar apa yang kita baca. Maka baca elok Malu kat Tuhan, Tuhan dengar. Ni baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Tu Fatihah ajaran sesat tu. 3 saat, 2 saat baca Fatihah. Aku 5 minit tak habis lagi no. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa alhamdulillah waladdallin dah. Sempoi melangkau mak. Belajar di mana Fatihah mana belajar? Quran mana hang bagi? Ajaran sesat Relax. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Satu. Relax Nabi mana? Ada kerja, pergi buat kerja bagi parabih, sat lagi main semayang. Supaya jangan mengganggu masa semayang, dia terik, dia rasa nak bagi habis. Sebab tu Nabi kata, kalau kita semayang, hidangan dah dihidang, makan dulu baru semayang. Kita nak keluar pergi semayang, tiba-tiba daripada bau hidang, makan dulu, dah hidang dah. Sat lagi yang tengah duduk semayang tu, teringat segi makanan tu, dia mengganggu. Makan pergi sikit, agak-agak dia tak mengganggu, padahal pergi semayang, habis selesai. Nak makan sekali pergi balai pula. Yang kedua pula sekali belakang. Ingat, Allah dengar apa yang kita baca. Maka baca lagi cantik-cantik. Allahu Akbar. Baca lagi betul. Alif Fatahah, alif ataupun Hamzah, Fatahah, bunyi dia Bunyi dia Bila kata dia bukan dia kenyih-kenyih. Dia kena sengih. Dia nampak gigi. Bila sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, ni hang sebutnya nak Allahu Akbar. Tu dia. Penuh mulut. Allah tu jadi alif fathah bunyi bukan bunyi bunyi Saya mengaji duduk di Malaysia, saya mengaji lebih kurang hampir 10 orang guru tajwid. Dia tak mau jadi juga. Bila pergi di Arab kena penampak 3-4 kali baru dia jadi. Syekh tu bagi penampak boya sekali, dia kebal-kebal muka, ni memang mangkuk ayun yang tak boleh nak berubah ke. Dia kata buka tarik bismillah dah kena. Tapi julutong ni memang rekod. Dulu saya bisa mengajar rumah hati ayak. Dulu tak payah abang agak mana. Julutong lah. Saya mengaji Quran. Ramai ada orang tua-tua orang mengaji Quran, tak ingat hidup ke mati, ada orang tu ada yang mati, ada yang hidup lagi. Makcik dia main baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak betul makcik. Memang tak betul, salah besar. Bukan bismillah, bukan lo, bukan mo. Tak betul. Tu Melayu. Tu hang baca Quran bunyi macam Melayu, tak bunyi macam Arab. Allah kata dalam Quran, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya." Kami turunkan Al-Quran bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Yang duduk bunyi macam Melayu siapa? Tak betul kan? Malu kat Tuhan. Baca lagi betul.
Yang ketiga, sambil-sambil duduk tengah semayang tu ingat, ya Allah, Allah tahu apa yang terlintas dalam hati aku. Tengah-tengah duduk semayang duduk teringat, Allah nak bikin nasi beratok lah. Sabar sah. Bagi semayang bagi habis. Bawa malu ya duduk teringat nasi pula dalam semayang. Betul tak? Kan? Semayang duduk teringat macam-macam. Potong. Tak boleh. Malu kat Tuhan. Tuhan tahu apa duduk terlintas dalam hati. Potong dia. Jangan bagi dia teringat. Ni 3 perkara terangkum dalam satu perkara daripada 25 kaedah nak dapatkan khusyuk dalam solat. Kita kena bayangkan sepanjang kita semayang. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapat khusyuk dalam solat. Bakinya tu nanti tuan-tuan tengok dalam CD dia akan diedarkan ataupun akan dijual nanti di masa-masa akan datang. Nak dapatkan insyaAllah. Kemudian dia kata sikit lagi, dia kata bermula khusyuk dan dalam semayang itu terbilang ia satu ilmu syarak. Dan makna khusyuk ialah tetap hati dan anggota. Siri akan datang kita akan cerita ni. Tak boleh cukup dekat tu dah. Sebab sini dia ada nak perhabis tentang hadis ni. Saya baca lagi perhabis. Bermula khusyuk dalam semayang itu terbilang ia satu ilmu syarak. Dan makna khusyuk ialah tetap hati dan anggota. Hati pun tak teringat apa, anggota pun tak ada duk gerak apa-apa. Ni sambil semayang sambil bergerak. Dan maksudnya ialah tetap anggota dan hati di dalam sembahyang dan doa. Maka makna tetap hati dan anggota itu iaitu apakala seorang itu ada dalam sembahyang, tidak ada hatinya itu bercakap-cakap akan suatu perkara yang bergantung dengan dunia. Masa dia tengah sembahyang, hati dia tak ada cakap, tak ada fikir pasal dunia langsung. Tidak ingat akan kerja dunia. Dia terlupa terus benda-benda dunia. Tidak ingat akan anak isteri susah atau sakit. Dia takbir ya, bini nak mati ke, bini nak hidup ke, anak nak mati ke, anak nak hidup ke, aku nak mati ke, aku nak hidup. Apa pun dia tak teringat. Hebat mana nak dapat tu. Kita masa semayang lah semua teringat masa tu. Masa tu lah nak fikir, nak cari selesai masalah. Ada orang kata jam hilang semayang ni dah jumpa balik. Tidak ingat diri dalam kesempitan dan kesusahan, bahkan semata-mata tetap hati ingat akan Allah. Dia terlupa dah kata dia susah, dia terlupa kata dia fakir miskin, dia terlupa kata dia siapa. Oh hebat ni. Tidak ingat diri dalam apa dia? Serta membaca akan apa yang disuruh baca dan fikir dan akalkan, bayangkan, fikirkan satu-satu. Salah satu daripada 25 kaedah nak dapatkan khusyuk dalam solat. Fahami makna dalam bacaan solat. Yang kita duk baca surah doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makna apa tu? Makna apa tu? Hantar ada baca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Hang faham benda tu? Kalau hang faham yang tu, Allahu akbar, yang tu pun dah cukup bagus, dah boleh khusyuk dalam solat. Dia kena faham makna tersurat dengan makna tersirat. Dia surah Fatihah nak baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Buat bagi lagu sikit, alhamdulillahi rabbil alamin. Buat lagu ya. Apa benda dia duk kata? Apa benda dia duk kata? Dia bukan mau takat lagu ya. Dia hang kena faham apa benda dia duk kata tu. Baru hang menjiwai, baru hang buat lagu betul-betul keluar daripada hati hang. Sebab tu tengok Tok Arab, imam-imam Mekah dia baca dengan lagu-lagu dia, kita rasa zauq dia punya aura dia lain. Dia baca dengan dia faham apa ayat tu. Sebab tu tiba-tiba dia jadi imam, tiba-tiba dia duduk menangis. Kita pun, alamak, tu imam menangis. Kita pula tengok sebelah dia menangis. Dia tengok sebelah-sebelah. Apa aku nak buat? Lalu kita pun tak tahu buat apa ya. Selamat. Apa ya? Mangkuk ayun tu. Ang pun pergi tiru mangkuk, ang pun jadi ayun juga sama. Mana dalam semayang boleh bagi bunyi? Mana boleh? Dalam mazhab Imam Syafi'i tak boleh buat lagu tu, batal solat. Ang tak faham, dia pergi ikut mana yang sebelah. Dia ni mazhab apa? Tak tahu. Mazhab betul yang mazhab ke? Dia pun mazhab bodoh juga lah. Kita pun tak tahu.
Tengok dia pun bunyi, kita bunyi. Semua bunyi. Lama, sebelah ni pun bunyi. Sempoi ya. Masa tu dia timbang kelang kabut, dia pun bunyi, selamat. Dia bukan selamat, selamat. Habis dia punya sembahyang. Belajar, memang tahu makna-makna bacaan dalam solat. Cari buku-buku terjemahan ada jual di kedai. Balik duduk saya saja tengok, daripada duduk tengok apa Cinta Suraya Cinta Cinta Suraya, daripada Memori Cinta. Itu yang Cinta Suraya tu apa? Memori Cinta Suraya. Ambil pandai anak kena. Memori Cinta Suraya. Episod ke berapa lah hari ni? Haji yang abang tu. Tiap petang duduk Memori Cinta Suraya apa? Buka televisyen. Buka. Allah, kelang kabut. Ingat ke apa? Kena meletup apa? Kelang kabut tengok televisyen sampai lagu tu dia boleh. Saya jumpa satu hamba Allah, makcik lah ni semua. Mami Mia Zimbabwe, Mami ni saya pergi. Sempoi dah khusyuk ni. Cerita ni bagus tau. Dia duk cerita saya. Nah, dia ni lah jahat dia ni. Duk cerita kat saya pun jadi apa benda? Dah, ustaz motor dia ni memang jahat. Tiba-tiba pergi duk fitnah orang. Dia ni buat kat dia ni lah laki dia ni, bini dia ni. Dia pengarah pula nombor 2. Tengok sudah cerita apa kau. Ingat aku teringin dengar apa tu. Macam-macam orang. Seronok je nak tengok. Tak payahlah cuti-cuti saat benda-benda tu semua, balik pergi tengok tu terjemahan makna bacaan dalam solat. Pergi beli buku. Dia bertanya, ustaz tak ada jual ke ustaz? Yang tu ustaz nak kena jual ke? Pergi kedai buku ada dekat Tanjung, tengok mana-mana kedai buku agama, pergi beli, pergi tanya terjemahan ada ke? Pergi tengok. Kadang-kadang orang buat ceramah-ceramah nanti ada orang jual, pergi beli. Saya pun duk cadang juga, insya-Allah satu hari saya nak buat video terjemahan makna. Saya nak urai, bukan takat terjemah, nak hurai satu persatu. Contoh suratul Fatihah. Baca dalam sembahyang mesti kena baca. Satu rakaat sekali Fatihah, 17 rakaat 17 kali. Kena ulang 17 kali satu hari. Boleh jadi lebih. Faham apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus wahai Tuhan. Minta kat Tuhan, suruh Tuhan tunjuk jalan yang lurus. Jalan lurus tu apa? Jalan para siddiqin, orang yang benar, orang yang siddiq. Jalan para syuhada, jalan para jalan para nabi, jalan para siddiq, jalan para syuhada, jalan orang-orang yang soleh. Sambung sikit lagi. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai, Yahudi. Waladdallin, dan jalan orang yang sesat, orang Kristian. Wahai Tuhan, tunjuk jalan lurus. Tak mau jalan Yahudi, tak mau jalan Kristian. Hang kata hang tak mau jalan Yahudi, jalan Kristian, tapi lepas semayang hang nak beli Yahudi punya. Ni bukan bapak Yahudi ada, rokok. Hang kata hang baca Fatihah, hang tak mau Yahudi Kristian. Hang keluar pada masjid, hang beli Yahudi Kristian ni, hang isap rokok. Jawab apa? Itu hang nak baca apa? Itu hang nak baca apa? Tak apalah, kena baca. Tapi hang baca tak masuk pergi ke dalam. Lagi hang nak isap rokok, hang tak faham Fatihah betul-betul lagi. Macam mana? Jagalah produk-produk Yahudi ni, jangan makan lah. Bila sebut kata produk, dah kata hang waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Betul habis lepas semua hang cari produk Yahudi. Tu hang baca Fatihah tak betul gitu. Betul ya? Tak, saya cakap tak betul ya? Alah, orang isap rokok pun mana-mana marah. Tapi sayang tuan-tuan, kalau masa zaman saya isap rokok dulu, kalau tuan-tuan dengar, memang rokok tu saya memang tak pandai ya. Pasal masa tu saya pun isap. Tapi saya pun dah berhenti lama dah. Memang saya benci gila pada rokok, dan memang saya benci. Pasal itu saya berhenti, dan saya boleh berhenti, alhamdulillah Allah bagi. Saya punya isap ketagihan sehari sekotak lah, downhill. Sehari sekotak 20 batang habis. Pagi main malam boleh lah. Kadang-kadang lebih 2-3 batang, kadang-kadang tak cukup 2-3 batang. Kadang-kadang saya tak cukup, saya dibembik rokok bapak saya 2-3 batang. Pak Agui bapak boleh kongsi-kongsi lah. Apalah, dia pun dah nak buat macam mana, dah meninggal dah kan. Tapi nak abang kata, boleh kongsi-kongsi. Sekali dia tak cukup rokok, dia ambil rokok saya. Okey lah. Masa tu saya kata makruh lah, pasal saya isap. Mana-mana ustaz pun kalau kata makruh, confirm dia isap rokok. Bodoh kalau dia isap rokok, dia kata haram.
Tapi kalau tuan-tuan tanya satu dunia, semua ulama akan kata isap rokok hukum dia haram. Tinggal, tak ada manfaat. Macam-macam keburukan ada dalam tu. Cuba belajar, berhenti. Maka gunalah apa saja yang kita faham untuk memahami makna-makna dalam bacaan dan dihati-hatikan apa yang dikatakan kepada Tuhan. Maka pendeknya itu hati. Maka pendeknya hati itu sentiasa tetap kepada hati-hatikan kerja yang disuruh oleh Tuhan di dalam sembahyang dan hadir di dalam hati akan kebesarannya. Maka sekalian yang tersebut inilah satu ilmu syarak yang awal-awal mula hilang pada umat Muhammad sebagai tersebut di dalam khabar seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Saya nak baca lagi habis terjemahan huraian hadis ni sikit. Dia kata riwayat daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama dia Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya adalah kami serta Rasulullah SAW, maka mendongak ia Nabi Muhammad memandang dengan matanya ke langit seolah-olah Allah Ta'ala beritahukan masa hilang ilmu. Kemudian bersabda ia SAW, ini masa disambar akan ilmu agama daripada manusia hingga tiada kuasa mereka itu daripadanya atas sesuatu, nak tahan tak boleh, yakni tiada kuasa mencarinya dan ambil tahu lagi, sampai susah nak boleh dapat balik ilmu tu. Maka kata seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Ziyad bin Labid Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata kepada Abu Darda, betapa disambar ilmu itu daripada kita, padahalnya sesungguhnya kita membaca Al-Quran dan kita hafaz dan kita ingat akan dia, maka demi Allah kita baca akan dia dengan sungguh-sungguh, dengan bersungguh-sungguh hati, dan demi kita baca akan dia akan perempuan kita dan anak-anak kita. Bukan kita baca, kita baca lagi ke anak-anak bini kita lagi. Maka kata Abu Darda, dia kata apa? Putus ibumu daripadamu, tidak beranak ia. Tu dah. Thaqilatka ummuka ya Ziyad. Yang ni bahasa dia tak mencarut, tapi dia bahasa kasar. Macam kata macam marah. Dia satu perkataan yang macam fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang sembahyang. Macam tu. Bahasa kasar. Bahasa yang menyenak abang kata salah, hang tak boleh cakap dulu tu. Dia kata, yakni hairan betul kamu ini hai Ziyad. Sesungguhnya aku iktibarkan kamu itu seorang daripada orang yang faham hukum Allah di dalam orang-orang Madinah. Maka sekarang kamu kata hendak dibaca sungguh-sungguh dan hendak diingat. Jangan kamu tidak tahu semuanya itu tidak faedah melainkan dengan amal. Lihat ini Taurat dan Injil di sisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka apakah dapat faedah daripada mereka itu? Ziyad ni kata, Quran tu ada, kami duk baca. Macam mana kata ilmu hilang? Macam itulah. Dia nak abang kata, cuba tengok Taurat dengan Injil zaman tu masih ada kepada Yahudi dan Kristian. Pasal apa dia tak beramal dengan Taurat dan Injil? Tengok sini tuan-tuan, suruh tengok dia. Ustaz duk mengajar sini. Kata Jubair, maka berjumpa aku akan seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, katanya, tidakkah engkau dengar kepada barang yang dikata oleh saudara kamu Abu Darda? Maka aku khabarkan padanya dengan dikatakan dia oleh Abu Darda bahawasanya Nabi SAW bersabda akan ilmu itu akan disambar daripada manusia. Walaupun Quran ada, tapi ilmu akan dicabut balik. Macam sekarang lah, Quran ada apa? Macam-macam color ada. Warna mai ada, warna putih ada. Ya, cuba tengok. Warna-warni ada. Depa sumbat bagi penuh dalam rak tu. Bagus Quran hanya tinggal dalam rak. Adakah isi kandungan Quran tu orang julang, orang amalkan dalam masyarakat? Tak. Itulah makna ilmu Allah tarik balik. Quran hanya takat dibaca. Kalau Quran takat dibaca zaman Nabi, Taurat dan Injil Yahudi baca, tapi dia tak amal. Boleh faham? Allah tarik balik ilmu Taurat dan Injil. Akhirnya hilang Taurat dan Injil di muka bumi. Taurat yang sebenar, Injil yang sebenar. Kata Ubadah, telah benar perkataan Abu Darda itu. Nabi bersabda demikian itu. Maka
maka engkau hendak ketahui, nasihat boleh aku ceritakan kepadamu dengan awal ilmu yang diangkatkan akan dia daripada manusia ialah khusyuk. Hampir bahawa engkau masuk di dalam masjid yang disembahyangkan jemaah di dalamnya, maka tiada engkau ketahui padanya akan lelaki yang khusyuk di dalam sembahyangnya. Ini saya baca bagi habis dia punya isi kandungan kitab, tapi kesimpulan dia macam ni. Nabi dah habaq bahawa antara ilmu yang pertama Allah akan cabut, iaitulah ilmu khusyuk dalam solat. Dan kita boleh tengok kalau zaman Nabi pun payah nak dapat khusyuk, apatah lagi keadaan sekarang. Khusyuk ni tuan-tuan, salah satu sifat pertama bagi orang yang beriman. Allah kata dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang yang beriman. Lalu lepas itu Allah cerita sifat orang beriman. Pertama sekali, sifat orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang dalam sembahyangnya khusyuk. Kita sembahyang khusyuk ke tak? Tak khusyuk. Maka ada sebab. Kena tengok, cek balik seluruh kehidupan kita. Ada tak kita bergaduh dengan siapa-siapa? Ada tak kita salah dengan siapa-siapa? Ada tak kita salah dengan Tuhan? Ada tak kita istighfar minta ampun kat Tuhan? Wih, banyak benda kena buat checklist. Semalam saya pesan kepada kawan-kawan kita di Masjid Sungai Ara, supaya siapa-siapa nak dapat khusyuk, malam ni juga balik dan minta maaf. Minta maaf kat siapa? Nombor satu, of course, kepada Tuhan. Sekali lepas sembahyang Isyak, minta ampun, ya Allah, minta ampun. Dan selepas daripada minta ampun di sini, balik carilah siapa-siapa yang pernah kita buat silap. Saya pesan kawan-kawan, bagus anak-anak murid kita. Bagus. Saya tengok banyak dalam semi WhatsApp group, kawan-kawan hantar mesej, saya minta ampun, minta maaf. Yang tak tahu kuliah semalam, mereka akan heran. Apa 3-4 orang dia minta maaf. Orang tunggu raya, orang minta maaf. Ma'azir batin. Minta sungguh-sungguh. Kita tak tahu nak mati bila. Mati tak tunggu tua. Dek, umur apa? 17? 13? Angsa boleh hidup lagi 20 tahun lah. Tak tahu. Malam ni pun boleh mati, tahu? Tak tahu. Malam ni pun boleh mati. Dengan malam sat lagi tang tu boleh mati. Asal-asal ada dosa. Dosa kat siapa? Allah satu, dengan manusia? Dengan siapa yang bisa buat salah? Mak? Bapa? Dengan kawan? Hang buat apa kat dia? Orang taiko jelutong lah. Tak tahu malam ni hang ada handphone tak? Ada. Dia ada handphone tak? Dia ada. WhatsApp ada WhatsApp? Ada. Rasa malam ni anak minta maaf ke dia? Kan anak tunggu dia minta maaf kan? Anak dia minta maaf kan? Anak minta maaf dia dulu? Minta maaf dulu. Okey. Ni Allah Ta'ala dengar ni. Tak buat malam ni siang. Bila ia nak tunggu? Anak tunggu lagi umur 50 baru nak minta maaf ke dia? Betul? Malam ni balik, tulis mesej. Ni aku minta maaf kalau aku buat silap. Maaf lah aku kalau aku mati, aku takut nak jawab kat Tuhan. Hantar ambil kat dia, nak tengok dia kata apa. Dia betul ke hang betul itu belakang cerita, hang kena minta maaf dulu. Hang pi buat dulu kat kawan-kawan. Balik malam ni hang tulis mesej, hantar copy paste, hantar semua grup WhatsApp. Ada grup WhatsApp. Kawan-kawan mana kan? Hantar depa ni kan. Wah, dia ni buang terbiak macam nak mati ni. BP dia kata lagu tu, depa punya pasal lagi hang ada dosa dengan orang, hang jangan mimpi hang akan dapat khusyuk dalam solat. Boleh tak? Kalau dia rasa nak buat, tuan-tuan rasa nak buat? Rasa nak buat tak? Ya. Rasa nak buat ke tak? Ya. Mengaji apa? Bukan main mengaji, suruh buat amal. Mengaji tiap-tiap malam kuliah seronok, nampak tu tampak tempel kat mana-mana. Masjid Jelutong tu dia malam penuh kuliah. Bukan takat seronok nak mengaji lah. Mengaji tak boleh buat amal, rugi. Start pada malam ni, minta maaf. Sekali lepas sembahyang aku minta maaf kan, minta maaf aku. Boleh? Minta maaf. Oh ada silap. Kutuk ustaz kat belakang. Ingat saya tak tahu lah. Saya cucu wali tau. Tok Wan saya nama Kadir Wali. Saya tahu siapa duk kata kat saya. Memang cucu wali. Tak tahu lah. Mainlah jumpa.
Ada semalam di Masjid Sungai Awal. Pak cik tu mai. Muka dia saya tak ada nampak, tapi saya tahu dia memang duduk belakang-belakang main geng. Dia main. Ustaz minta maaf. Bagus. Saya mau lu gitu. Saya tak kata apa pun. Saya bukan nak maki ampun. Kau nak, walaupun saya ayah anda kau saya tak buat. Faham? Okey, sekurang-kurangnya ramai Ustaz minta maaf Ustaz. Okey, saya pun minta maaf. Kau ada silap. Betul tak tuan-tuan? Bagi hidup budaya. Saya nak tanya tuan-tuan sini. Semalam saya tanya di Masjid Sungai Awang. Berapa orang di sini yang dalam hidup dia lain pada hari raya, dia minta maaf dekat bini laki dia dengan bini dia. Bini dia minta maaf kat laki dia minta maaf kat bini dia. Berapa orang? Lain pada hari raya. Kira biasa-biasa dia selalu minta maaf. Biasa sebulan sekali ke seminggu sekali, abang minta maaf, abang ada silap ni, abang minta maaf. Sebab aku tu. Tak sebab Loh. Berubah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok saya macam ni punya taiko pun. Walaupun nampak macam ni tapi dalam hati ada taman. Saya nampak dia muka tu macam sikit ya. Alah kadang-kadang period ke apa ke buat muka tu macam hormon tak stabil. Abang minta maaf kalau ada silap. Saya boleh buat, tapi dulu saya tak boleh buat. Saya memang ego gila punya. Hanya suruh aku pergi minta maaf ke hang. Aku takkan minta maaf ke hang. Hang siapa? Tu dulu. Tambah bini pula, hang siapa? Aku laki hang. Hang nak minta maaf ke aku tau. Tapi dah kita belajar, guru saya dah pancung saya 3 suku maut, balik-balik. Ya Allah, menangis-menangis. Abang minta maaf, silap banyak apa. Tak tahu kalau mati. Orang perempuan pula dia tak boleh dengar masa mati. Dia dengar mati, dia dah menangis dulu lah. Kita baru nak abang kalau sakit mati, kalau ke apa ke, maaf lah. Dia tak boleh dengar lagu tu, faham tak? Tapi kita minta maaf, buang ego kita. Kita orang mula pergi suar tangan pergi minta maaf. Cuba tuan-tuan buat tengok. Orang Pulau Pinang kalau boleh buat memang tak habis spring lah. Orang Pulau Pinang ego tinggi. Bukan senang nak suruh dia pergi minta maaf. Dia boleh bergaduh sampai 7 keturunan macam Arab Quraisy. Dia boleh bawa warisan daripada tok nenek moyang dia dengan tak tahu apa benda pun dia boleh bergaduh. Jadi buang-buang perangai lagu tu, insya-Allah kita bertobat, minta ampun kat Tuhan, minta ampun kepada manusia, minta maaf pada manusia, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat pada kita dunia akhirat. Allah akan bagi khusyuk dalam solat, insya-Allah. Okey, tuan-tuan, jumpa lagi pada siri akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.